Assalamualaikum semua. Jom kita tengok apa ada dalam plastik ni. Let's go. Agak-agak apa dia? Cuba teka. Cuba teka apa ada dalam plastik ni. Tengok ni macam dia sampah hanya tu. Okey. Ni dia. Screen cleaner. Boleh guna untuk komputer, tablet, TV pun boleh. Yes. Tengok. Sejuk. Apa biar lagi satu sejuk, panas tak? Tu dia. Ini dia. Ini tak tepi. Screen cleaner, screen cleaning kit 200 ml. Jenama jenama tak ada jenama. Jenama dia screen cleaning kit. Alright, jom kita tengok. Lagi kita akan cuba buat pembersihan. Yang bestnya dia bagi siap-siap ni dalam ni ada, nampak tak dia punya penutup botol ni. Penutup botol screen cleaning kit ni dia ada sekali, disertakan sekali dengan microfiber close. Yes, dia bagi satu. Lembut. Tengok material memang lembut elok. Yang ni memang jaga skrin ni kan. Saiz pun agak besar juga tu. Microfiber. Kita test tengok. Ni telefon saya yang dah ada kesan tangan macam-macam lagi. Tengok kan. Nampak. Mana tu. Okey, ada kawan saya bagi. Handphone dia mahal lagi. Itu dia. Ini dia Honor 400 Pro 4400 Pro tengok kesan tu dia lekat jari, cop jari ni. Apa cerita ni kan. Phone mahal tapi dekat fingerprint banyak. Berabuk tu. Okey, jangan risau. Dengan adanya screen cleaning kit ni, kita boleh cuci. Bagi nampak cantik balik. Let's go. Okey, tak kat sini. Lepas tu ni goncang sikit. Okey, besar 200mm ni boleh satu pejabat boleh bagi kongsi. Siapa nak guna ambil sembok noh. Sembok je. Wih, macam banyak sangat. Okey, next. Lepas tu ambil kain microfiber ni, lap. Lap dulu satu arah. Okey, tengok lagi short handphone. Tak ada masalah lah. Ni memang dia guna liquid ni untuk skrin cermin tanpa merosakkan peralatan kita. Kalau kita cuci laptop ke tablet ke, tak ada masalah, boleh pakai pencuci ni cleaning kit ni. Memang dia akan menguap. Dia hilang, dia kering nanti. Ni ada ada plastik ada plastik, dia tak hilang. Plastik tak buang plastik asal dah. Dia plastik asal tak buang. Tak buang dia tak akan clean habis. Sebab plastik tu dia dah calak. Tapi boleh lah. Tengok sikit tau beza dia. Kalau nak elok dia kena di atas permukaan skrin dia tu kan. Nampak dia ada calak juga sebab plastik tu dia dah calak. Tapi nampak clear banyak lah berbanding tadi kan. Nampak clear, cantik. Okay, sekarang ni saya nak lap telefon saya sendiri pula. Terima kasih. Okay, RM5 lah sekali cas. Ada telefon saya. Telefon saya pun nampak bekas-bekas tangan tu kan. Okay, spray. Alright, 2 kali spray cukup. Lepas tu lap. Lap dulu bagi kena keseluruhan skrin. Okay, lepas tu baru kita ambil, barulah kita tengok sikit-sikit.
Tu dia, clear. Baru tak nampak kesan cap jari dah. Kan? Okey, clear tu weh. Nampak macam baru. Yes. Ni dia. Okey. Nampak? Habuk ni kat bilik ni dah habuk sikit, dia nampak dah habuk. Okey, tu dia. Ni dia cara macam mana nak guna screen cleaning kit. Boleh beli. Siapa yang berminat nak beli boleh check out link kat bawah dah. Dekat screen video ada, dekat bawah description pun ada. Ni kita boleh lipat balik. Nak tunggu bagi dia kering pun boleh. Dia akan kering sendiri nanti, tak apa. Lipat je balik. Gulung. Baru dekat dia punya penutup ni balik. Lepas tu kita tutup. Yes. Okay, cleaning kit untuk skrin, komputer, handphone, TV semua boleh. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.